Bismillahirrahmanirrahim. Ada kalanya kita silap bercakap, mungkin kerana kita tidak tahu. Ada kalanya kita silap bercakap kerana kita merasakan kita terlalu benar daripada orang lain. Itulah yang kita perhatikan 2-3 hari ini. Kerana apa yang diperkatakan itu nyata silap. Tetapi bagaimana nak membetulkan silap itu agar rakyat memahami bahawa apa yang kita tuturkan itu silap. Pemahaman kita itu tidak benar. Ini kita lanjutkan dalam perbincangan kita dalam Muafakat Nasional. Banyak isu-isu semasa yang akan kita bincang bersama tetamu Tan Sri Anwar Musa. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih, Alhamdulillah. Apa perkembangan mesyuarat PAS sekarang tengok sedang rancak dijalankan Tan Sri ya? Ya, PAS satunya semalam kita ada mesyuarat Jawatankuasa Pusat dan sangat konsisten. Mesyuarat bulanan tidak pernah miss ya. Setiap bulan ada mesyuarat dan setiap mesyuarat syarat dengan perbincangan perkara-perkara yang sangat relevan, sangat fokus ya. Saya mengalami satu pengalaman untuk melihat bagaimana pengurusan sebuah parti politik yang walaupun saya lama terlibat dalam pengurusan terutama sekali UMNO, ternyata PAS sudah jauh ke hadapan dari segi serius berorganisasi. Setiap kali mesyuarat penambahan ahli 3,000, 4,000 orang tiap-tiap bulan. Tiap-tiap bulan, termasuk semalam 3,000 lebih. Mana pertambahan ahli meningkat secara konsisten. Laporan-laporan lajnah juga menunjukkan mempunyai rangkaian aktiviti yang sangat luas yang sebahagiannya tidak pun mempunyai publicity seperti mana kita lazim tengok. Tapi banyak sungguh aktiviti dan program di peringkat lajnah secara bulanan ya. Makna semua lajnah yang wujud tu semua berfungsi. Semua menjalankan aktiviti ya. Lajnah kebajikan, lajnah apa tu. Kita dapati PAS ada skim insurans sendiri di bawah skim PAS. Mereka juga mempunyai program PAS Relief di mana kutip sumbangan untuk membuat bantuan yang non-stop. Dan baru ni kita tengok mereka pergi sampai ke Afrika ya. Dan apa tu yang aktiviti macam lajnah penerangan dan sebagainya tu macam biasalah. Lajnah tanah dengan memperjuangkan isu Urban Renewal Act dan sebagainya. Jadi semua orang bekerja sepanjang masa. Jadi mesyuarat bulanan itu untuk mendapatkan apa tu feedback dan pada masa yang sama meluluskan ahli-ahli baru dan juga tentunya membincangkan hal ehwal kedudukan politik negara, politik semasa negara. Jadi begitu sekali apa tu PAS berada pada orang kata satu tahap kesiapsiagaan dari segi politik dan juga orang kata sangat up to date dalam apa tu menangani isu-isu politik semasa. Sangat proaktif, sangat aktif, sangat tersusun dan saya fikir PAS mempunyai masa depan yang sangat baik. InsyaAllah. Tan Sri, kalau dilihat perbezaan antara kedua apabila berlaku mesyuarat yang besar di seluruh negara antara PAS dengan UMNO. Tan Sri pernah melalui ketika dalam UMNO. Apa ya. UMNO saya nampak ialah UMNO juga baik. UMNO juga misalnya mempunyai jumlah kawasan yang banyak ya. Hampir 200 ya, 191 bahagian. Tak banyak parti yang ada rangkaian yang begitu besar, meluas ya. Dan dia mempunyai petugas-petugas di akar umbi, peringkat bahagian maksud saya, yang sangat committed. Tapi oleh kerana dia lama berada dalam tampuk kuasa, dia very formal. Kalau kita tengok kalau mesyuarat UMNO beruniform ya. Dan apa tu orang kata dengan istiadatnya, dengan protokolnya dan sebagainya, tertib dari segi itu. Tapi dia berlega dalam kelompok lah. Dia sangat inward, sangat ke dalam. Dia tidak melata. Kalau boleh saya bandingkan, dalam mesyuarat PAS pula dia lebih praktikal. Dia tidak mengutamakan perkara-perkara seperti orang kata protokol pada pakaian,
pada uniform. Kalau pun ada majlis tu satu colour, satu warna. Kadang-kadang saya pula yang baru masuk PAS suka pakai baju hijau. Kadang-kadang kawan dalam PAS pun tegur sebab yang lama-lama dalam PAS pun tak ada macam itu, dia kata. Rupanya dalam budaya dalam PAS soal pakaian korporat apa semua ni, dia tidak ada culture begitu. Bukan tak ada yang pakai begitu, tapi tidak seperti mana dalam UMNO. Jadi ada baik buruk lah dalam UMNO tu, begitulah, teratur, tersusun apa semua. Tetapi bila kita tengok aktiviti tu orang yang sama, ya, dalam luar lingkup kelompok yang memimpin, tapi di keluarnya tu kurang. Tapi dalam PAS dia punya program itu mendasar, ya. Dia ada, misalnya kata dia ada usrah mingguan di bawah, ya. Dia ada program-program membantu rakyat ni, program membantu rakyat dia buat tanpa banyak publicity tapi sangat menyeluruh. Kalau masa Ramadan, masa Adha baru-baru ni, mereka mempunyai program korban yang sangat besar. Saya kata itu sampai pergi ke Burkina Faso, pergi di Somali, ada program dan sebagainya. Ada satu yang grup lain pergi sampai ke Yaman, pergi ke Egypt, ya, pergi ke beberapa negara-negara lain, menjalankan dakwah dan memperkenalkan PAS, menjalankan aktiviti bantuan. Kerana PAS mengambil konsep itu cabang dakwahnya. Tapi tak dicanangkan sangat. Tak dicanangkan sebab dia tidak tengok pada sudut dividen politik. Dia tengok pada sudut dividen dakwah sebagai tanggungjawab dakwah. Begitu juga kalau tengok program tarbiyah, ya, PAS mempunyai misalnya program Liqa' Fikri. Liqa' Fikri peringkat kawasan, peringkat sampai ke peringkat nasional. Setahun 2-3 kali, program yang sangat besar yang menjurus kepada pembentangan paper dalam mentarbiah ahli tentang prinsip, konsep perjuangan dan sebagainya. So ini berjalan berterusan, iaitu kita tak tengok ada dalam UMNO lah. Jadi kalau UMNO tu banyak aktiviti politik sebagai parti siasat, tapi agenda dakwah sangat terbatas saya nampak. Agenda tarbiyah sangat kurang dalam UMNO, ya. Dan dia lebih banyak program-program yang formal, acara-acara mengikut time-time tertentu. Dan dalam PAS berbeza. PAS sementara agenda siasah berjalan, aktiviti dakwah tu bergerak, menyuluh sebagai satu kemestian, ya. Misalnya saya hujung minggu lepas saya pergi ke PAS kawasan Kampar. PAS kawasan Kampar melancarkan tabung derma selepas subuh. Jadi dia jadi setiap ahli di situ setiap hari selepas subuh membuat infak, membuat sumbangan. Jadi dia keluarkan, dia buat satu tabung-tabung kecil, tiap-tiap ahli dia beri satu, di peringkat individu ditarbiahkan untuk menderma, menyumbang ni secara harian. Itu satu contoh aktiviti yang kita tak tengok, tak ada dalam mana-mana parti lain, tak ada dalam UMNO lah. Malah UMNO tengok memandang orang PAS bila kutip derma sebagai satu benda negatif. Tapi dalam PAS dia mengambil menyumbang, infak dan menderma ni sebagai satu tanggungjawab. Beberapa hari lepas saya di Terengganu misalnya, saya perhatikan, ini bukanlah saya harap ini bukan satu rahsia kepada PAS, ya. Tapi nak berkongsi untuk tengok perkara yang baik, kita kata baiklah. Bila juruacara memulakan ayat-ayat nak mengumumkan nak kutip derma, saya perhatikan pada khalayak di depan saya. Belum sampai lagi kepada ayat nak sebut, nak lancarkan kutip derma. Yang di bawah dah siap mula buka beg dah. Saya tengok mana dia dah tahu dah. Dia dah tahu tanggungjawab. Jadi dia tahu dah dia ini sampai masa dalam agenda tu adalah time untuk dia memberi derma. Jadi bukan kata belum habis lagi ayat, belum cakap lagi nak lancar kutip derma, dia dah tahu dah. Saya tengok, saya perhati dah tangan dah mula buka beg masing-masing dah. Dan semua orang yang hadir semua sekali memberi, bukan kata ini dia macam saya kata tadi lah, dah ditarbiahkan begitu. Dan diceritakan pada saya oleh seorang kawan dalam PAS dalam satu majlis. Majlis itu berjalan sampai habis. Tiba-tiba malam tu tak ada seruan kutip derma. Jadi habis majlis tu, dia datang beramai-ramai tu tak bangun. Dia tak bangun. Dia kata kenapa tak balik lagi? Dia kata malam ni kita belum kutip derma.
orang di bawah tu pula peringatkan bahawa acara malam tu belum ada lagi kutip derma. Jadi dia menunggu nak memberi derma. Jadi sampai ke tahap itu. Dan pada saya ini adalah satu kekuatan. Ya. Satu kekuatan yang tarbiyah yang baik. Agama pun menyuruh begitu. Dan dia membiasakan supaya dalam perjuangan kita bukan mengharapkan parti beri pada kita. Tapi dia komitmen kita beri kepada parti. Sebab tu saya kata kalau ada benda-benda yang UMNO memandang sini, kadang-kadang melabel, menyindir, PAS, saya kata kena berhati-hati. Kena berhati-hati, takut-takut macam disebut dalam Quran lah, jangan kita memanggil orang dengan nama yang buruk atau menghina. Kerana mungkin orang yang kita hina lebih baik daripada kita. Dan ini satu petanda yang jelas. Sebab saya nampak dalam PAS mempunyai satu bentuk tarbiyah yang sangat tinggi nilainya. Dan saya fikir ia satu perkara yang sangat baik. Dan itu satu jawapan kepada satu persoalan yang timbul dalam minda saya. Saya lama menjadi menyerang PAS. Kenapa makin saya serang PAS makin kuat. Sebaliknya UMNO semakin berkuasa, semakin banyak duit, tapi menjadi semakin lemah. Kenapa? Kerana tertanyalah hati saya. Dan sekarang bila saya bersama dalam jemaah, dalam PAS, saya berjumpa dengan jawapan itu. Kerana PAS, dia membina kekuatan parti. Dalam UMNO membina kekuatan orang, individu. Jadi jemaah semakin kuat. Dia tidak bergantung pada individu. Tapi dalam UMNO banyak menjaga individu. Kita tinggalkan yang perjuangan. Jadi pada saya PAS berada di landasan yang betul. Tan Sri, saya tertarik sebab saya ni antara yang mengikuti perkembangan tulisan Tan Sri di Facebook dan sebagainya. Saya sampai ketika ini masih tertanya-tanya lagi apa maksud sebenar gulai basi dengan seekor ikan cencaru segar. Ini memberi manifestasi yang cukup besar dan bagi orang politik dia suka nak tahu benda ni. Apa sebenarnya cuba Tan Sri sampaikan maksud di sebalik itu? Yalah, kadang-kadang dalam Facebook ni kita berkongsi kita punya pemikiran. Kita punya pemikiran. Tak semestinya hanya berkongsi peristiwa. Kadang-kadang dalam Instagram ambil gambar kongsi peristiwa kan. Kita tidak berkongsi minda. Kita berkongsi events. Tapi saya suka dalam Facebook kadang-kadang saya berkongsi falsafah kehidupan. Saya berkongsi pegangan. Jadi hari itu sebelum saya tidur saya melihat ada beberapa peristiwa berlaku. Antaranya ada individu-individu yang tertentu yang sebelumnya mungkin tak pernah terlibat dalam politik dan sebagainya. Tiba-tiba dia mengumumkan untuk menyertai satu parti politik yang kadang-kadang tu parti politik tu memang pun diketahui sedang menghadapi masalah. Jadi cara dia pengumuman dia masuk tu seolah-olah dia masuk maka dia boleh kata nak jadi baiklah masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi itu. Lalu itulah saya berikan pandangan kalau gulai itu semangkuk gulai ataupun seperiuk gulai itu sudah menjadi basi, artinya tidak relevan ataupun sudah rosak ataupun sudah tidak boleh dipakai ataupun telah ditolak oleh orang. Tiba-tiba ada satu orang masuk. Satu orang masuk seperti mana seekor cencaru yang segar masuk dalam satu periuk yang sudah basi. Saya kata gulai seperiuk tu tak jadi elok kerana seekor cencaru. Baru saya dapat tangkap. Jadi yang perlu diperbetulkan tu seperiuk itu. Bukan itu. Dengan ambil satu yang cencaru segar bubuh dalam periuk yang basi, maka yang akan rosak cencaru segar tu yang rosak. Sebab bila dia masuk, dia pula akan terbawa-bawa, terikut-ikut dengan perkara yang negatif yang ada dalam organisasi itu. Bukan seorang masuk dia boleh baiki. Dia tak mungkin boleh baiki. Bila dia masuk kerana nak dapat jawatan, akhirnya dia pun jadi bodek juga, dia pun jadi ikut juga. Jadi banyak orang yang bagus masuk dan dia terikut-ikut dengan dia sekali rosak. Ada setengah orang dia masuk, dia tengok tak boleh ikut, lari keluar. Ini semua kita tengok peristiwa Mutakhir ni. Ada orang cencaru segar masuk, rasa tak boleh ikut, keluar. Ada setengah tu masuk,
kita tengok rosak dengan dia-dianya sekali. Jadi itu yang maksud saya. Mendalam. Mendalam. Sebagai bahan pemikiran tanpa merujuk kepada sesiapa sama ada yang hidup ataupun mati. Tinggi imaginasi, Tan Sri. Saya bertanya demikian, Tan Sri. Saya rasa dalam keadaan sekarang ni, biarlah saya sebut terus, bahawa kelihatan di peringkat bawah dalam UMNO khususnya, dia seperti dalam dilema, Tan Sri. Maknanya pelbagai isu-isu dibangkitkan dalam mesyuarat bahagian dan sebagainya. Tan Sri nampak apa pesanan kepada kawan-kawan lama yang dalam UMNO yang Tan Sri dah... Yalah, saya, walaupun saya dibuang daripada UMNO, tidak bermakna saya mesti ambil sikap sour grape. Kerana bila kita dah tak ada, semuanya tak elok, semuanya buruk, semua kita berdendam, kita peribadi. Saya tidak begitu. Saya tengok dalam perjalanan hidup saya akan melalui berbagai menah dan tribulasi. Akan ada the ups and down, akan ada naik turunnya. Dan kita mesti sentiasa sabar apabila kita menghadapi sesuatu situasi. Jangan kita bertindak emosi. Ataupun kita, orang kata, in denial. Semata-mata kerana kita sudah tak ada di situ, maka kita segala-galanya buruk. Tidak. Misalnya pada UMNO itu, daripada sudut politik nasional, UMNO bukan hanya sekadar parti. UMNO sudah menjadi satu institusi yang sinonim dengan politik negara. Itu kita tak boleh nafikan, itu satu realitinya. Jadi dengan sebagai sebuah parti yang terlibat, yang mengasaskan kemerdekaan, yang sejarah perjuangannya memperjuangkan perkara-perkara tertentu yang akhirnya menjadi sebahagian dari perlembagaan. Ini semua history yang kita tidak boleh nafikan. Itu adalah sebahagian daripada perjuangan UMNO. Begitu juga PAS. Kerana ini saja dua parti yang ditubuhkan sebelum kita merdeka. Parti yang mendukung perjuangan orang Melayu sebelum orang Melayu mempunyai sebuah negara yang merdeka, ada kerajaan sendiri dan sebagainya. Jadi walaupun saya berada dalam PAS, tapi UMNO juga mempunyai sejarah yang tidak kurangnya, macam saya kata tadi. Dan apabila UMNO sudah menjadi sebuah parti yang besar, maka saya katakan dia jadi macam satu institusi. Jadi yang menjadikan UMNO itu kurang relevan sekarang ini ataupun mula ditinggalkan itu bukan orang marah kepada UMNO-nya, pada saya lah. Adalah kerana orang tak boleh menerima apa yang dilakukan oleh pimpinan. UMNO masih UMNO yang lama, perlembagaan masih perlembagaan yang lama, sejarah masih sejarah yang lama, dan banyak lagi lah perkara-perkara yang kekal positif pada UMNO. Cuma UMNO itu rosak. Umpama sebuah kereta tetap kereta yang sama, tayar yang sama, steering yang sama, ya. Cuma mungkin hala tujunya lari kerana masalah pemandu. Jadi kenapa ia nak dimarahkan pada kenderaan itu? Dan bukanlah kalau dia terpesong sekalipun, janganlah kita tolak terus kerana akan ada masanya dia boleh diperbetulkan. Itu maksud saya. Jadi bila saya tengok dalam UMNO, kalau kita tengok makin kita turun ke bawah, makin ikhlas orang yang berada di bawah. Jadi kalau orang cawangan, pimpinan Akaumbi, yang dia masih mendukung idealisme yang dulu lah. Ya. Cuma dia duduk di bawah tu, struktur UMNO sekarang ni menyatakan orang bawah tak boleh buat apa. Ada limitnya. Jadi akhirnya terpaksa kata apa? Kita ikut pemimpin. Sebab apa dia terpaksa kata begitu? Sebab dia tak boleh buat apa-apa. Dia tak boleh, dia tak ada suara, dia tak ada pemilihan dalam parti, dia tidak boleh, kalau dia menegur, mengkritik, mungkin tindakan dia ambil terhadap dia dan sebagainya. Jadi, tapi idealisme dia tidak berubah. Sebab tu kadang-kadang kerana dia kecewa itulah, dia kekal duduk dalam UMNO tapi dia tak undi. Dia tak keluar mengundi. Dia undi, kadang dia protes, dia undi parti lain. Tapi walaupun dia dah undi parti lain, dia balik duduk dengan UMNO balik. Ada masanya, lepas tu dia balik semula. Ya. Ini saya perhati lama pada dulu. Waktu berpecah antara UMNO dengan Semangat 46. Ramai daripada kawan-kawan saya di peringkat bawah yang pergi ikut Tun Ghazali lah. Buka parti Semangat 46. Tapi lama-kelamaan saya tengok orang yang sama balik pada UMNO balik. Jadi ada keadaannya begitu. Jadi sebagai satu institusi, saya kata tadi, pada saya UMNO masih relevan. Mungkin dia tidak dominan,
Tapi pada saya dia masih relevan. Setidak-tidaknya UMNO masih relevan dalam konteks untuk menyatupadukan orang Melayu. Maknanya kalau UMNO tak terlibat dalam penyatuan, saya rasa penyatuan tu sukar nak jadi satu penyatuan yang komplit. Katalah macam sekarang. Macam sekarang majoriti orang Melayu bersatu di bawah Perikatan Nasional. Dan di dalam Perikatan Nasional majoriti orang Melayu banyak yang mengikut PAS. Ramai. Kalau kita perhatikan dari segi angka-angka mengundi tu, angka tu sangat jelas. Sangat jelas majoriti orang Melayu masih berada dengan menyokong Perikatan Nasional, PAS, Bersatu dan sebagainya. Walaupun ada beberapa pilihan raya yang UMNO menang, itu bila dicampur undi orang asli, campur undi orang Cina, campur undi orang India, dalam tactical politik sekarang ni, yang dulu tak sokong BN, nampak dia sokong. Tapi bila kita analisa secara mendalam, undi orang Melayu tu dah banyak lagi pada UMNO. Baik. Kalaupun PAS dan juga Bersatu ataupun Sekretariat Orang Melayu dapat menyatupadukan majoriti orang Melayu. Tapi penyatuan itu pada saya takkan komplit selagi UMNO tidak bersama. Ya. Sebab itu saya tidak pernah berputus asa untuk melihat UMNO dan pemimpin UMNO, dan saya sentiasa doakan terbuka pintu hatinya agar wujudkan perpaduan. Malah pada UMNO itu sendiri, pada saya, pandangan peribadi saya, kalau UMNO tidak terlibat dalam penyatuan orang Melayu atau orang Melayu yang bersatu, UMNO yang menjadi tak relevan. Tapi orang Melayu pada saya tetap akan bersatu. Akan bersatu. Saya meramalkan kalau ada pilihan raya sekarang ataupun pilihan raya umum akan datang, saya yakin orang Melayu akan bersatu dengan kuatnya. Lebih-lebih lagi bila orang Melayu merasakan kepentingan dia dan cita-cita dia tak tercapai, negara tak diuruskan dengan baik, dan dia terasa kesan-kesan daripada kerajaan yang memerintah ini yang tidak dapat membela aspirasi mereka, maka dia akan mencari jalan. Sebab sejarah menyatakan orang Melayu ini sangat progresif pemikirannya, dan orang Melayu tidak takut kepada melakukan perubahan. Malah kita merdeka dengan cara begitu. Jadi saya merasakan orang Melayu, kalau jelas keadaan government ini gagal, pimpinan ini gagal, seperti mana yang kita mula dengar sekarang, saya rasa mereka akan beralih. Dan mereka akan beralih dalam satu bentuk kelompok yang bersatu di bawah naungan PAS, Bersatu dan sebagainya. Tetapi kalaupun itu berlaku, sampailah kata 80%, 85% yang cukup untuk parti pembangkang menawan The Malay Belt dan kawasan-kawasan luar bandar. Tapi penyatuan hakiki itu tidak komplit tanpa UMNO. Sebab itu kita mahu UMNO memikirkan perkara inilah. Saya nampak perbezaan antara Sekretariat Orang Melayu dan Muafakat Nasional. Kat sini ada sikit. SOM ni dia lebih bernupu kepada soal individu. Dia tidak mempelawar parti. Tapi Muafakat Nasional ni kita nampak Tan Sri lebih fokus kepada soal mengajak parti secara keseluruhan. Apa sebenarnya? Kita kata ada sama tapi tak serupa. Sama tak serupa. Sama dari segi Muafakat Nasional ini saya ambil lanjutan daripada spirit Muafakat Nasional Politik. Yang telah dimulakan oleh UMNO dan PAS. Kemudian sepatutnya melibatkan Bersatu. Kemudian dirancang untuk besar lagi. Tapi tak kesampaian. Lepas UMNO dengan PAS, Bersatu tak sempat masuk, dah timbul jajaran baru, maka terhenti. Jadi walaupun terhenti, sebagai seorang yang terlibat secara langsung menjayakan Muafakat Nasional waktu itu, memimpin pilihan raya kecil dan mendapat mandat rakyat waktu belum pun menjadi kerajaan, pun rakyat sokong Muafakat Nasional. Dan selepas itu juga saya bagi orang yang terlibat dalam turut menggubal memorandum dan juga piagam, yang mana Muafakat Nasional itu ada cita-cita yang lebih besar, nak membawa Malaysia yang lebih baik melalui penyatuan orang Melayu dengan tidak meminggirkan kelompok-kelompok yang lain. Satu filosofi politik yang sangat selari
dengan filosofi politik negara. Tapi tak kesampaian, ya. Jadi bila itu terhenti, saya merasa saya ada sedikit keupayaan untuk menyambung roh dan semangatnya. Tapi tidak sebagai parti politik. Kerana saya fikir kalau saya buka lagi parti politik, saya membanyakkan perpecahan orang Melayu. Jadi kita membuat bentuk NGO yang menyeru dan mengharap akan berlaku penyatuan. Sebab tu dalam Muafakat Nasional tu ada tokoh MCA, ada tokoh MIC, ada tokoh Bersatu, ada tokoh UMNO, ada tokoh PAS, ada dalam kita. Dan kita cuba menurunkan suhu politik melalui Muafakat Nasional, tidak mempertajamkan persengketaan, dan juga memberi isyarat bahawasanya Muafakat Nasional itu bukan Melayu saja. Ada dia multiracial. Sementara Sekretariat Orang Melayu, idea yang dibawa oleh Tun itu berdasar pada kesedaran di mana dirasakan orang Melayu tidak mendapat deal ataupun merasakan mereka terancam kerana orang Melayu tidak bersatu. Jadi pada saya itu ada persamaannya. Tapi matlamat akhirnya kalau penyatuan orang Melayu, akhirnya kalau datang pilihan raya macam mana? Dia memerlukan pada wadah politik. Jadi sedangkan MN ni awal-awal lagi kita berharap ianya menjadi satu wadah politik, akan terwujud, tapi belum wujud. SOM wadah berdasar pada orang Melayu, tapi akhirnya dia juga nak pergi pada destinasi yang sama. Politik juga akhirnya. Sebab itu saya kata ada persamaan tapi tidak serupa. Dan satu benda yang terbaru Tan Sri, saya cuplik kenyataan salah seorang pemimpin di Negeri Sembilan yang menyatakan tak perlu dah buah payung besar lagi sebab UMNO itu sendiri dah payung besar, Tan Sri. Apakah Tan Sri melihat? Betul, saya setuju. UMNO memang saya dah katakan tadi. UMNO itu salah satu institusi dan kerana dia besar, dia melebar, dia ada 191 bahagian. Dia ada rangkaian sampai ke kampung-kampung, ya. Tapi payung besar yang orang tak nak berteduh di bawahnya. Isunya kita ni bukan soal payung, menyediakan payung untuk orang berteduh. Jadi sekarang ni, oleh kerana orang tak nak masuk bawah payung ni, ramai orang, kalau kita buat analogi lah, ramai orang duduk di luar payung. Jadi bagaimana? Dia keluar daripada payung yang ada, payung besar yang ada, dan dia duduk bercempera di luar. Maka dia perlu pada satu payung besar, menggantikan payung besar yang dia tak nak masuk. Kalau tidak, kita biarkan dia berterabur, dia lari daripada payung ini. Memang memang payung besar. Tapi UMNO tak ada upaya nak tarik orang mari duduk bawah payung besar ni. Jadi perlu pada payung besar yang mana orang yang keluar bercempera hendaklah masuk bawah satu payung. Kalau tidak, ini keluar, ini pergi payung ini pergi payung ini pergi payung ini. Berselerak. Sedangkan payung besar yang ada, dia tak nak masuk. Itu realitinya. Maka itulah diwujudkan payung besar untuk orang-orang ini semua, supaya kalau yang dah satu ni tak boleh diterima, janganlah berpecah belah, masuk bawah satu payung yang boleh diterima. Jadi payung besar dalam konteks Sekretariat Orang Melayu itu untuk menggabungkan orang Melayu yang tidak dapat nak menerima payung besar UMNO. Sebab itu dikatakan tak mengajak UMNO sebagai parti. Artinya bukan nak tarik payung UMNO, tapi mengajak ahli UMNO. Jadi orang yang berada di bawah payung yang keluar. Itu maksud dia. Jadi walaupun saya setujulah dengan apa yang dikatakan oleh kawan-kawan saya dalam UMNO, Mak Mazlan pun kata begitu, Datuk Jalal pun kata itu betul. Tapi saya percaya dalam hati kecil mereka juga tahu problem payung besar ni orang tak nak masuk. Tan Sri, daripada pandangan yang kita lihat, keseluruhan isu-isu yang berbangkit dan sebagainya, seolah-olah UMNO itu berada dalam dilema untuk menentukan kedudukan dalam himpunan. Saya rasa tidak juga dilema. Saya rasa ginilah, walaupun saya berbeza pendapat, saya dizalimi oleh pimpinan UMNO, kadang-kadang dihina, difitnah, kerana saya ni tak setia, saya ni ada jurucakap bersatu dan sebagainya. Tapi tak apalah, itu sudah lepas, ya. Allah SWT menjadi saksi dan juga masa akan menjadi saksi apa sebenarnya yang Anwar Musa fikirkan, apa yang sebenarnya Anwar Musa buat. Sebab itu saya harus konsisten di situ. Ya. Jadi dilema yang dihadapi itu pada saya bagi benefit of the doubt pada pemimpin UMNO.
sebab dia mengambil pendekatan yang pragmatik, kerana waktu itu ada dua, satu isu parti, satu isu individu. Ya. Jadi pada saat itu kebetulan isu individu tu individu yang menguasai parti. Maka isu individu itu diberi tempat yang tinggi dalam membuat keputusan. Jadi oleh kerana pimpinan pada masa itu tidak dapat memenuhi kehendak pemimpin UMNO, tiba-tiba ada tawaran alternatif daripada pihak lain. Pihak lain menawarkan, so kalau you ikut kita, you angkat kita, kita bagi you ini. Jadi deal itu tak ada dalam Perikatan Nasional pada masa itu. Tawaran itu tak diberikan. Maka pada waktu itu pemimpin UMNO memilih jalan tersebut. Jadi saya bagi mereka benefit of the doubt. Ya. Jadi orang-orang macam saya yang tidak bersetuju dengan cara itu, tidak menyokong tindakan pemimpin waktu itu, disingkir, dibuang dan sebagainya. Dan mungkin daripada perbuatan itu mereka melalui satu fasa yang akhirnya mereka kena berfikir, betul ke tindakan buang-buangkan kawan ni? Betul ke? Yang sebab hasilnya, kalaulah masalah tu masalah kami yang dibuang, setelah kami dibuang, UMNO kena kuat. Ya. Kononnya ada orang cakap waktu itu, mesti kita bersihkan parti ni. Jadi seolah kita ni kotor dalam parti kan. Jadi buang kami, patut jadi makin kuat. Tapi terbukti tidak. Terbukti tidak. Ya. Malah sehingga sekarang ini, UMNO dah ada di satu persimpangan. Ke kiri ke makin kuat atau ke kanan makin kuat. Jadi beri peluang mereka berfikir. Beri peluang mereka berfikir. Macam saya katakan, kalau UMNO mengangkat DAP, kalau UMNO menjayakan dasar DAP, kalau UMNO tolong menjayakan dasar PKR, daripada tak cukup bilangan jadi kerajaan, kita bagi dia jadi kerajaan. UMNO, orang kata, membuat disservice kepada dasar dia sendiri. UMNO akan ditinggalkan oleh penyokong dia. Itu yang berlaku. Jadi ke arah PRU 16, kalau UMNO memilih nak meneruskan, sedangkan rakyat dah beri isyarat, dia teruskan juga. Maka ramalan saya, takut sekali lagi, kalau yang lepas saya betul, akan datang saya tak betul, tak tahu. Tapi ramalan saya, UMNO menjadi makin tak relevan di kalangan orang Melayu. Tan Sri, berbanding dengan sebelumnya, apakah institusi kepresidenan ini, presiden ini, telah pun banyak tercala dan perlu melakukan pembetulan itu segera? Itu pun saya ada berbeza pendapat. Bila orang cakap tentang institusi kepresidenan, ada berbeza antara institusi presiden dengan presiden. Presiden sebagai individu dengan institusi. Kalau kita nak menjaga institusi, kita jangan benarkan orang itu merosakkan kerusi yang dia duduk. Jadi sebab itu, dalam sejarah UMNO, apabila seseorang itu merasakan kerana dia parti jadi lemah, dia undur sebab dia nak selamatkan institusi. Ini dilakukan oleh Datuk On, lepas itu dilakukan oleh Tengku apabila dikritik selepas pada peristiwa tahun 69, dan diganti dengan Tun Razak. Tun Razak of course lah, dia meninggal, dia tidak undur. Lepas tu sampai berada Husin On. Husin On kerana dia tak sihat dan sebagainya, dilihat pimpinannya mula lemah, dia undur, dia beri pada Tun Mahathir. Dan Tun Mahathir, sekuat-kuat karakter Tun Mahathir pun akhirnya memilih jalan untuk berundur, kerana dia merasakan UMNO semula lemah kerana dia. Dan bila digantikan dengan Pak Lah, Pak Lah mula-mula berjaya cemerlang. Lepas tu pilihan raya berikutnya, UMNO menunjukkan tanda-tanda lemah. Saya antara orang yang terlibat, duduk di rumah Pak Lah sampai subuh pagi, berbincang apa pendekatan patut dia ambil. Jadi walaupun nasihat kawan-kawan berbeza, Pak Lah ambil sikap. Kerana UMNO nak suruh UMNO tu makin kuat, dia undur. Jadi semua pemimpin UMNO ambil tindakan begitu. Sampailah kepada Datuk Najib. Semua orang tahu, kawan-kawan yang rapat Datuk Najib tahu bagaimana peristiwa Datuk Najib akhirnya undur. Di saat dia belum berhasrat nak undur, pada saat itu, dia gesa supaya undur cepat-cepat. Dan Datuk Najib berjiwa besar. Akhirnya buat keputusan undur. Kenapa Datuk Najib undur? Kerana Datuk Najib merasakan dia nak jaga institusi itu. Lalu dia pergi pada Zahid. Cuma berbeza masa Zahid, bila kawan-kawan kata UMNO ni nampaknya lemah kerana you, dia tak boleh terima itu. Dan dia teruskan juga. Bila dia teruskan juga, itulah jadi yang menjadi sekarang. Tapi pada saya, biarlah peristiwa sejarah ini menjadi bahan untuk orang-orang akan datang mengkajinya.
mengkajinya. Tetapi kita belum terlambat. Maksud saya orang Melayu lah. Dan UMNO sendiri lah, dia belum terlambat. Sebab nasib baiknya ialah dalam senario politik orang Melayu sekarang, parti-parti Melayu selain pada UMNO mengambil pendekatan sederhana. Dia tak ambil kesempatan daripada UMNO yang bercempera sekarang. Saya tengok dalam PAS, dia tengok UMNO jatuh, tak ada pula PAS ambil pendekatan nak pijak UMNO. Saya berapa kali duduk dengan Tan Sri Muhyiddin bercakap. Betul, saya ingat balik, betul lah, sebab kami semua dulu asal pada UMNO. Ya. Jadi bergaduh macam mana pun saya tengok pemimpin PAS, pemimpin Bersatu, hati kecil dia tu masih lagi macam nak menunggu nak menerima UMNO dalam berbagai bentuk. Ada yang bercakap nak terima UMNO sebagai dalam gabungan. Ada yang bercakap dalam nak satukan semula UMNO dengan parti-parti lamanya yang pecah-pecah. Walaupun tak serupa lah, berbeza-beza, tapi bottom line saya tengok kawan-kawan dalam parti di luar UMNO tidak mengambil satu pendekatan, orang kata berpatah arang, berkerak rotan. Itu cukup agak melegakan saya. Ya. Satu benda yang jelas, Tan Sri, biarlah saya berterus terang dengan persoalan ini. Apakah pembetulan UMNO itu hanya akan tepat kalau Presiden berundur dalam keadaan sekarang untuk memberikan ruang kepada orang tidak lain? Semestinya. Walaupun ada orang berkata begitulah. UMNO ni akan hanya berubah bila Zahid tak ada. Tapi sekali lagi, saya bagi benefit of the doubt juga pada Zahid. Ya. Jangan kita terlalu negatif pada Zahid. Sebab sepanjang saya berkawan dengan beliau, Zahid is a true politician. Dan saya rasa Zahid adalah seorang ahli politik yang cukup pragmatik. Dan ke mana-mana pun, dia juga adalah seorang pejuang. Dia ada jiwa perjuangan dalam diri dia. Kalau tidak, dia tak sampai ke tahap di mana dia berada sekarang. Dan ada tindakan-tindakan Datuk Zahid yang kita harus beri kredit kepada dia. Dalam dia terpaksa bertindak dalam keadaan-keadaan yang tidak mudah. Jangan kita nafikan tekanan yang dikenakan pada dia, harassment yang dikenakan pada dia. Walaupun dia bersilap tu dah ada cara masing-masing kan. Jadi kita kena bagi, orang kata, bagi benefit of the doubt pada Zahid. Maksud sayanya, tidak semestinya hanya dengan Zahid berhenti saja baru boleh capai perpaduan. Saya masih ada reservation itu, bahawasanya kalau Allah SWT beri buka pintu hati Zahid, tiba-tiba dia kata okey, dia nak memimpin penyatuan. Malah pada saya, Zahid seorang saja yang jadi pegang jadi Presiden UMNO tapi tak memimpin negara. Zahid seorang je. Seperti ke belakang dalam sejarah ya. Of course saya kalau ikut dendam saya, mestilah saya nak mengutuk je Zahid ni. Betul. Tapi saya tidak fikir begitu. Saya fikir pada sudut orang Melayu, sudut orang Islam, apa jalan penyelesaian. Yang pentingnya ummah dan orang Melayu. Jadi kalau kita kata kita hanya boleh ambil UMNO ni kalau Zahid berhenti. Saya dengarlah ayat tu. Daripada UMNO pada dia, kita ni hanya boleh baik kapan ni kalau Haji Hadi berhenti. Bulan ni pula jawab, kita boleh ambil UMNO ni kalau tak ada Zahid. Jadi kalau kita ambil pendekatan keras macam gitu, kita sampai bila pun tak dapat cari titik pertemuan. Ya. Kalau kita tengok kaedah Rasulullah, dia tidak ambil benda tu hanya pada satu jalur. Sebagai contoh, Rasulullah memimpin umat orang Islam daripada Madinah nak masuk Mekah, nak buat haji. Ya. Dah pergi, dah siap pakai ihram semua dah. Ya. Dah turun dengan niat, dah pakai ihram dah. Dah sampai di Hudaybiyah tu, dah di pinggir kota Mekah, nak masuk dah. Sahabat-sahabat semua berkerah nak masuk. Tapi Rasulullah dapat isyarat ada penentangan daripada kota Mekah. Jadi kalau masuk juga, kemungkinan berlaku pertempuran. Mungkin tak sempurna kerja haji dan sebagainya. Lalu Rasulullah tidak ambil pendekatan, kerana kita dah datang nak buat haji, kita masuk je lah. Tidak. Rasulullah nasihat pada sahabat-sahabat, tak apalah. Kita berunding, kita balik dulu. Kita tak buat haji. Ya. Dah pakai ihram semua, tak apalah, bayar dam dan sebagainya. Balik. Kita datang lain kali. Dan akhirnya pendekatan Rasulullah itu lebih membawa kejayaan dan akhirnya tertawanlah kota Mekah. Tanpa ada pertumpahan darah. Jadi kalau dalam UMNO ni pun, kita jangan terus menolak Zahid seolah-olah hanya dengan Zahid tak ada sahajalah barulah ada penyatuan Melayu. Tidak. Macam kata tadi, Zahid tu tetap orang Melayu, jiwa Melayu. Sejarah perjuangan dalam parti pun dia lama. Dan kadang-kadang dia ada kebijaksanaan dia sendiri. Siapa tahu malam ni Zahid duduk dan berfikir, pilihan raya
PRU16 dah dekat. Dia tengok duduk dengan PKR pun, PKR tak berprestasi. Dan dia tentunya dia tengok dengan mata hati dia apa yang DAP buat. Dan saya rasa dia mesti boleh baca perasaan orang Melayu di luar sana dan sebagainya. Jadi sebagai seorang pemimpin, saya rasa tidak mustahil Datuk Zahid boleh memimpin penyatuan. Kalau tiba-tiba dia kata okeylah, saya nak turut terlibat dalam menyatu padukan orang Melayu. Katakanlah tiba-tiba dia kata begitu. Saya percaya dia akan dapat sokongan majoriti pada ahli UMNO. Saya percaya. Ya. Jadi dia tidak ada masalah soal sokongan sekarang ini. Cuma dia, kerana dia ada pertimbangan-pertimbangan. Jadi kalau Zahid buat benda yang begitu, maka akan terwujud penyatuan orang Melayu yang lebih real, maka terwujudlah MN 2.0. Dan kalau itu berlaku pada saya, itulah hasrat dan cita-cita saya. Mungkin bolehlah saya boleh pencen dalam politik. Ya, kerana matlamat itu sudah capai. Dan pada saya, peristiwa itu masih ada kemungkinan yang boleh berlaku. Saya nak ubah sikit kita punya pandangan kepada politik Sabah, Tan Sri. Mendekati pilihan raya negeri Sabah, dah berlaku penjagaan antara JRS, UMNO perlu pergi sendiri dan sebagainya. Apakah Tan Sri nampak apa yang berlaku di Sabah itu akan mempengaruhi politik persekutuan di akhirnya nanti? Ini saya pendapat peribadi lah yang tak semestinya pas ataupun apa. Pendapat peribadi saya. Setelah melihat perjalanan politik yang lama, saya terlibat sama dengan Pak Ghaffar dulu. Setelah tengok politik Sabah tu mambing untuk bawa UMNO ke Sabah. Saya menteri, saya membantu Pak Ghaffar juga pada masa itu menubuhkan UMNO dan tengok rebah bangun UMNO di Sabah. Dan bagaimana cita-cita rakyat Sabah tu sangat dahagakan pada pembangunan, pada kemajuan. Ya. Dan bila UMNO mentadbir, banyak yang dibuat, tak dapat dinafikan, tapi masih belum cukup, masih banyak lagi perkara-perkara diperlukan oleh rakyat Sabah. Begitu juga di Sarawak. Ya. Jadi sekarang ini pada saya, malah ini juga tergambar dalam piagam Muafakat Nasional juga, bahawasanya kita mesti mengiktiraf keupayaan orang Sabah menguruskan Sabah. Parti-parti Sabah maksudnya? Parti-parti Sabah. Ya. Seperti mana Sarawak menguruskan Sarawak. Dan pada saya ini lebih hampir kepada spirit Malaysia Agreement 1963. Di mana dalam spirit Malaysia Agreement 1963, kita sudah ada Tanah Melayu, satu entiti politik. Kemudian kita menggabungkan 3, Tanah Melayu, Sarawak, North Borneo ataupun Sabah. Jadi 3 gabungan. Bukan bermaknanya Sarawak atau Sabah masuk ke Tanah Melayu, tapi dia menjadi gabungan, rangkaian. Jadi daripada 1 kemudian jadi 3. Jadi kalau kita tengok di sudut geografi pun mana Sabah. 1 ni ada berapa? 11-12 negeri campur wilayah. Ini kau tengok land area dari segi geografi hampir sama besar dengan Semenanjung. Sabah pun begitu juga. Kalau kita anggapkan Sabah, Sarawak hanya sebagai satu negeri seperti mana negeri-negeri, rugi kita. Sebab kita punyai dari sudut geografi dan geopolitiknya yang dipisahkan oleh laut, kita sebenarnya ada 3 wilayah. Kita bukan ada 12 negeri campur 2. Kita sebenarnya ada 3 wilayah. Jadi itu daripada sudut geografi. Kenapa tidak daripada sudut politik juga kita terima konsep satu payung untuk Semenanjung Tanah Melayu, satu payung untuk Sarawak, satu payung untuk Sabah, di mana setelah sekian lama kita merdeka sebagai Malaysia, kita berikan Sarawak berkembang sebagai satu entiti wilayah. Kita berikan Sabah satu ruang untuk berkembang sebagai satu entiti wilayah. Maknanya bukan kita perlu berlomba dengan orang Sabah. Jangan berlomba orang Sarawak. Kita empower mereka. Dan sebab kalau mereka sejahtera, sejahtera Malaysia. Kalau mereka maju, maju Malaysia. Dan kalau kita tengok pula pada geopolitik sekarang ini, dengan Indonesia mengambil langkah untuk membuat Bandar Nusantara, memindahkan ibu kota dia, dan dia cuba memperluaskan dia punya pembangunan ke pulau-pulau.
sekitar. Kita tengok pula China dengan dia punya dasarnya yang kita tahu sekarang lah. Kita patut buat persiapan. Kita jangan main game lama lagi. Jadi pada saya, kalau kita nak melonjak ke hadapan, kita kena empower Sabah. Empower Sarawak. Jadi empowerment Sabah dan Sarawak mesti bermula dengan political empowerment. Jadi pada saya, tak perlu parti-parti di Semenanjung ini cuba menghalang ataupun menekan politik-politik Sabah, terutama di Sabah. Sarawak tu macam dah boleh berdiri ya. Sendiri. Tapi di Sabah ni macam sekali ya, sekali tidak. Tapi usaha tu ada. Tapi nampaknya ada persaingan, ada tentangan. Ada pula yang nak menunggang atas GRS, PHBN nak duduk sekali kat situ, boleh duduk kat situ. Ini parti nasional, parti yang besar peringkat nasional, pergi duduk tonggang atas GRS, fikirlah ke mana pula dia? Adakah dia boleh duduk di atas BN dengan GRS apa ni duduk di bawah? Jadi tak jelas. Pada saya, kalau boleh tak usah. Patut kita mengiktiraf. Seperti mana PAS buat pendirian, PAS sekarang berada dalam kerajaan GRS. Sampai hari ini pun kita ada seorang wakil rakyat yang dasar kita sekarang ini menyokong kerajaan GRS. Malah kalau ada pilihan raya pun, kalau ada kaedah bekerjasama, betul boleh bekerjasama dengan GRS. Tapi PAS tu hanya sebagai satu parti. Kita kena tengok pula kita ada Perikatan Nasional di situ. Tapi kalau kita perhatikan Perikatan Nasional di Sabah, kita tidaklah begitu agresif sangat. Yang agresif ni BN, nak jadi ketua menteri. PN kerana dia pegang pusat, dia nak guna kuasa pusat, dia nak juga kuat di sana. Jadi PN ni ambil pendekatan sederhana saja di tengah ya. Jadi kalau tanya pandangan peribadi saya, beri ruang kepada Sabah, politik Sabah untuk membangunkan Sabah. Tapi janganlah kita bagi dia ruang, kalau kita cekik dia di belakang. Saya rasa banyak perkara yang kalau diizinkan Allah, saya harap pusat dapat buat kepada Sabah dan Sarawak. Ya? Macam sekarang ni, kalau peruntukan federal nak kontrol di Sabah. Patut kalau ada peruntukan federal untuk Sabah, bagi kepada Sabah, let Sabah manage. Sekarang ni tidak. Kalau peruntukan federal tender board, federal pegawai, federal jabatan. Tapi jadi Sabah tak boleh nak menguruskan itu. Jadi sepatutnya kita kena mula ubah. Jadi apa peruntukan daripada pusat yang nak bagi pada Sabah dan Sarawak, bagi mereka, let them manage. Kita cuma groom supaya kita dapat melihat ada kebangkitan ahli-ahli politik yang berkualiti, yang beramanah, yang berintegriti, supaya dua wilayah ini dapat jump start. Kerana kita perlu ni. Kalau tidak, Indonesia pergi dulu pada kita. Kita perlu empower Sabah dan Sarawak bagi mengimbangi Kalimantan yang menjadi sekarang ini satu tumpuan bagi negara Indonesia. Kena ada balance. Tapi logiknya Tan Sri, kalau UMNO tidak bertanding secara solo, bermakna ataupun bererti cita-cita untuk menjadi ketua menteri itu akan menjadi kenyataan. Saya rasa tak payahlah UMNO. Tapi ini saya bukan ahli UMNO. Ini pandangan saya. Pandangan saya, UMNO tak perlulah bercita-cita jadi ketua menteri di Sabah. Pada saya patut iktiraf GRS dan beri peluang parti-parti Sabah menentukan hala tuju dia sendiri. Dia ada warisan di sana, dia ada gabungan GRS tu telah pun didaftar sebagai parti, bukan hanya gabungan, dia sudah jadi satu parti. Jadi beri ruang untuk mereka berkembang. Kita bagi support. Saya membawa begini Tan Sri, because dari segi kestabilan politik itu penting untuk ekonomi negara umpamanya. Dan dalam sehari dua ni Tan Sri, macam-macam cerita pasal ekonomi ni, cukai dan sebagainya. Apakah kita melihat ini sebagai satu petanda yang kurang baik untuk negara, yang hutang negara semakin bertambah dan sebagainya? Tan Sri, kupasan tentang itu, kerana ia penting juga dalam menentukan arah tuju negara. Sebenarnya menguruskan negara di abad ke-21 macam sekarang ini bukan lagi satu urusan yang mudah yang boleh dilakukan oleh calon-calon orang. Ya. Kita tidak lagi boleh menguruskan negara berdasar pada sentimen, berdasar pada retorik, ataupun berdasar kepada apa yang kita lihat pada zaman dulu. Ya. Menguruskan negara sekarang cukup kompleks, memerlukan daya intelligence yang tinggi, keupayaan, ilmu untuk menguruskan suasana yang kompleks. Tak mungkin suasana yang kompleks boleh diuruskan oleh mereka yang tak punya keupayaan
untuk mengatasi kompleksiti yang sedemikian. Lebih lagi kompleksiti pada sudut pengurusan ekonomi. Pengurusan ekonomi menjadi satu cabaran. Sama ada kita mempunyai menteri yang menjaga ekonomi yang very able, yang very berwibawa, sangat berkemampuan, selain daripada jentera kerajaan tu yang mesti kompeten dan sebagainya. Jadi sekarang ini masalah yang sedang dihadapi oleh Malaysia ni satu masalah yang sangat real. Pasca COVID, datang pula soal perang, datang pula soal geopolitik yang berubah dengan pantasnya. Gabungkan semua ini, dia menjadi orang kata perfect storm untuk ekonomi. So dia bukan satu situasi yang mudah. Siapa pun jadi Perdana Menteri kena terima dulu realiti ini. Jangan cuba bawa pendekatan simplistik, sebab bila kita diberi kuasa sebenar, kita akan tahu langit tinggi rendah. Jadi sebelum berkuasa, kita berjanji bulan dan bintang, seolah semua benda mudah untuk dapat populariti kerana nak jatuh kerajaan sedia ada. Kemudian bila dapat peluang, kita akan berdepan dengan the real situation. Biasa gagal. Ini peringatan untuk pembangkang sekarang. Kalau pembangkang ambil alih kerajaan pada hari ini pun, setengah orang duduk sibuk nak tukar kerajaan dan sebagainya. Kena simpan dalam pemikiran, mampukah aku, kalau tiba-tiba kerajaan bagi kuasa pada kita, boleh ke tidak kita menyelesaikan masalah ini? Elok mula prepare sekarang, dasarnya apa, kaedahnya. Jangan hanya mengkritik. Kadang-kadang kita benci pada PMX, maka sebenarnya tak elok, tak boleh. Dan PMX pun sedang berhadapan dengan realiti juga. Sebab dia sebelum naik dulu, dia yang buat perangai macam tu. Now dia terpaksa berdepan. Jadi kalau kita lihat keadaan sekarang ni, sebenarnya sangat-sangat merisaukan. Critical. Sebab semua angka tunjuk ekonomi menunjukkan kebimbangan. Ataupun kegagalan setakat ini kerajaan nak menguruskan. Cuba kita ambil sebagai contoh, sebagai contoh daripada sudut ekonomi. Kita tengok pada sudut revenue negara. Revenue negara terencap dengan teruk sewaktu COVID. Dan di awal pemulihan, pada awal tahun 2023, yang mana kuartal pertama tu masih lagi lockdown separa rilis. Waktu itu revenue negara, kalau tak silap saya, sekitar 83-84 bilion. Dan waktu itu pun keadaan sebenarnya dah tak cantik dah. Saya tahu waktu dalam kerajaan waktu itu, kerajaan menghadapi masalah cash flow dah waktu itu. Kadang-kadang bila nak buat benda yang baru, tak ada dalam belanjawan, terpaksa jaga, pinjam dulu, guna duit peruntukan daripada kementerian-kementerian buah tajuk yang lain untuk nak buat benda-benda yang baru. Termasuklah untuk nak mengatasi COVID. Vaksin dan sebagainya. So cash flow kerajaan dah memang tak cantik dah pada masa itu. Tapi kerana kerajaan pada masa itu memikirkan rakyat dah susah kerana COVID, jangan dibeban lagi dengan susah. Waktu tu Tenaga Nasional minta nak naikkan tarif elektrik, penternak ayam, peniaga-peniaga ni nak minta continuekan subsidi telur, subsidi ayam. Kemudian kita tengok bagi yang pihak yang agensi-agensi tanggungjawab tentang air nak menaikkan tarif air, sementara sektor-sektor lain, sektor bas sekolah, sektor apa nak naikkan harga barang-barang kawalan pun nak diminta supaya dinaikkan. Kita dah lalui waktu kita jadi kerajaan waktu itu, dan saya memperusikan jawatankuasa jihad mengatasi inflasi. Kita duduk, tapi kita bertekad, kita nak kekang juga inflasi itu. Kita ambil beberapa langkah, beberapa tindakan waktu itu. Kita tetap tidak naikkan harga tarif elektrik. Saya sendiri, Nohuma mewakili Jemaah Menteri, duduk dengan Suruhanjaya Tenaga dan waktu itu, dia bawa proposal, we shot down. Kita tolak. 2 kali dia bawa, 2 kali masuk kabinet, 2 kali kita tolak. Tak boleh naik, kita kata. Kita terpaksa buat that bold political decision, sebab kita tak mahu akhirnya yang susah tu rakyat. Jadi bila kerajaan bertukar, kerana janji yang banyak dan sebagainya, dan mereka merasakan boleh buat. Jadi saya tengok mulalah datang beberapa dasar yang seperti mana yang telah kita ramalkan, dia tak membawa hasil yang diharapkan. Ini masalah dia. Kalau kita tengokkan sekarang ini, daripada revenue negara, daripada 84 bilion lebih kurang pada 2023. Kalau kita tengok angka 2024-2025,
despite dengan cukai yang berbagai-bagai, pertambahan tu naik dah 10 bilion je. Ya. Naik kepada, kalau tak silap saya, angka dalam tahun 2025, 2024-2025, revenue negara naik kepada lebih kurang 2023 daripada 2022 bilion waktu COVID, masuk kuartal pertama. 2023 98 bilion, 2024 93 bilion, 2025 97 bilion. Jadi kalau kita perhatikan di situ, kenaikan 10 bilion lebih. Setelah naik segala macam, subsidi dipotong, apa ni semua, rakyat tanggung di bawah ni, semua ni berasaskan pada cukai dan sebagainya. Jadi kenaikan itu jelas menampakkan despite tax policy sedemikian, revenue negara naik tak setimpal. Apa makna dia? Maknanya pertumbuhan tak cukup. Sebab walaupun kita naikkan cukai, cukai itu akan jadi banyak kalau ada growth. Kalau ekonomi tak tumbuh, walaupun cukai kadar dinaikkan, tak mustahil net revenue tetap juga akan turun. Sebab tu setengah-setengah pengamal ekonomi, dia tidak mengamalkan atau dia tidak percaya bahawasanya menaikkan cukai artinya menambah pendapatan. Malah ada yang berani menurunkan cukai, menaikkan pendapatan. Sebab kalau diturunkan cukai yang boleh mendorong kepada growth, yakni kerana cukai rendah, more people will invest. Kerana cukai rendah, more people masuk melawat. Bila cukai rendah, harga barang jadi murah. Bila ada murah, more people will buy. Net result dia daripada cukai-cukai yang dikutip still lebih tinggi. Jadi dalam ekonomi ada peristiwa menurunkan cukai menambah revenue. Pelik lah. Dari segi logik tak ada kan? Tak ada. Tapi menurunkan cukai, sebab itu waktu zaman Tun Mahathir dan selepasnya, kita tengok dulu orang Malaysia pergi Singapura beli barang. Sebab kena barang di Singapura murah. Tak ada cukai. Akhirnya kita tengok kita kena compete. Because outflow of money going to the neighboring state. Dan kita buat dasar. Kita murahkan luxury goods. Kita jadikan negeri Malaysia ni destinasi shopping. Kita jalankan campaign shopping. Kita turunkan beberapa jenis-jenis barang berjenama. Jadi cukai turun. But revenue naik. Because volume of business meningkat. Itu dasar dulu. Sekarang ini dasar yang dibawa ialah dirasakan dengan naik cukai, therefore revenue naik. Now kita tengok dari segi data, begitu banyak cukai-cukai yang dinaikkan, tinggi sekali, ya, terutama sekali SST, ya, sales tax and service tax sampai melebihi 10%. Sales tax 5%, 6%, apa tu service tax 10%. Jadi belah-belah persen, ya, daripada 6% GST dulu. And yet angka menunjukkan kenaikan tu sikit saja. 10 bilion saja. Itu dalam keadaan ini. Jadi ini dah proven that kenaikan cukai sekarang ini menjadi satu masalah. Sebab daripada cukai itu rakyat menanggung secara langsung. Tahu kalau macam SST. Itu sebab waktu kita terkejut bila Perdana Menteri buat penjelasan yang tidak menggambarkan realiti dan rakyat react kepada kenyataan Perdana Menteri. Kerana kata, sales tax ni hanya kepada barang-barang yang import. Sedangkan realitinya sekarang ni 97% barangan telah termasuk dalam kategori dicukaikan di bawah skim pencukaian SST. 97%. Hampir semua barang. Sekarang dah termasuk sampai pisang pun kena, apple pun kena, limau pun kena dan sebagainya. Jadi itu yang pertama. Kemudian apa lagi kita tengok? Angka tunjuk yang biasa orang rujuk, ya. Orang juga rujuk kepada soal hutang. Ini juga kita tengok hutang tu macam tak boleh break. Dulu kata hutang banyak. Okeylah, sekitar berapa? 1 trilion. Terbaru hutang dah jadi 1.3 trilion. Dah 1.3 trilion. Artinya hutang tu meningkat. Contohnya tahun 2025. Dalam belanjawan negara kata, kita letak macam satu panduan debt up to 81 billion gitu. Baru bulan 5, bulan 6, ya, kita sudah ambil hutang untuk tahun ni saja sudah hampir lebih 75%. Kita belum sampai 50% untuk the financial year ini. 45% of the total daripada 12 month. Kita dah draw down, ambil hutang
dah 75%. For the remaining 6 bulan ni, kita ada ruang untuk ambil hutang tu hanya sekitar 25% saja lagi. Maknanya macam unstoppable. Kita hutang lebih pada kita jangka. Terus lagi hutang. Jadi kita tengok, kalau kita tengok kita punya government spending, tadi kita tengok dari segi hutang, kita tengok dari segi revenue, kita tengok dari segi government spending. Lazimnya dalam urusan ekonomi, bila keadaan meruncing, biasanya spending dikawal. Ya. Tapi kita tengok negara kita kan tak ada kawal ekonomi. Kita tengok orang naik jet sana, naik jet sini, pergi ke luar negara lah. Kita tengok jabatan-jabatan pun belanja macam biasalah. Dia kata dah tidak ada petanda-petanda spending. Malah projek-projek baru terus diumumkan to the tune of billions and billions. Projek-projek yang besar yang pada saya kalau tangguh pun tidak menimbulkan masalah. Jadi apa dia net result kita tengok? Government spending 2022 116 bilion. 2023 naik lagi kepada 122 bilion. 2024 naik kepada 133 bilion. Sekarang baru bulan 6 dah jadi 127.8 bilion. Baru 6 bulan. Maknanya spending kerajaan, government spending naik significantly. Jadi kalau hutang terus meningkat, macam angka saya tunjuk tadi, government spending juga terus meningkat, and yet cukai dikenakan, rakyat tanggung, tapi net collection tak cukup tinggi. Apa yang boleh kita baca? Pertama, growth tidak ada. Ya. Kedua, government punya debt servicing akan terus meningkat. Malah kalau kita tengok deficit overall, sebab deficit tengok berapa dapat, berapa belanja. Belanja meningkat, yang dapat naik sikit, tapi belanja naik banyak. So, net result deficit, overall balance. Ya. Kalau kita tengok, 2022, 34 bilion. 2023, 24 bilion. Naik 2024, 40 bilion. Sekarang baru separuh tahun, data terkini, 30 bilion deficit. Tentulah defisit sebab bila belanja besar, revenue naik tak setimpal. Jadi ini antara beberapa angka tunjuk ekonomi yang patut kita boleh lihat pada sudut orang kata pengurusan fiskal yang menandakan kita gagal. Kita jangan bergaduh, orang kata boleh gagal, orang marah. Kita tu kerajaan lah. Maksud Malaysia lah. Malaysia lah. Setakat ini. Dasar yang ada ini gagal. Belum lagi kita tengok pada sudut biasa. Tanya rakyat biasa. Adakah dia rasa ekonomi dia makin selesa? Adakah dia rasa ekonomi purchasing power dia makin meningkat? Adakah dia merasakan kos sara hidup dia menurun? Ya. Jawabnya tentulah tidak. Jadi kalau di peringkat ekonomi rakyat, ini zaman Datuk Najib saya bercakap, ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat ni kita buat pengukuran berdasarkan pada apa yang rakyat tanggung. Di ekonomi rakyat kita gagal dan pengurusan fiskal peringkat negara juga kita gagal. Hutang terus meningkat, defisit terus meningkat, debt servicing ratio hutang kepada GDP juga meningkat. Jadi ini angka bukan yang saya sebut. Ini angka-angka yang kita ambil daripada Jabatan Statistik yang ataupun juga laporan-laporan tahunan yang kita ada. Jadi setakat ini angka-angka yang dapat saya tinjau menandakan kita menghadapi masa depan yang sangat tidak menentu. Apa lagi bila tengok pula nak berlaku pula lagi tambah lagi perang Pakistan, India, datang lagi Pakistan, perang Iran yang Ukraine punya belum settle lagi, datang pula lagi dasar Amerika yang baru berubah. Ya, di bawah pemerintahan Trump, kemudian kena pula soal tarif yang dulu Amerika champion kepada mentiadakan trade barrier. Now Amerika sendiri berpusing 360 darjah mengenakan trade barrier. Jadi sebagai sebuah negara dagang macam kita, kesan datang secara langsung. Jadi ke depan ni apa lagi? Jadi situasi begini memerlukan pada kerajaan yang sangat berkeupayaan, polisi prescription yang betul, dan orang yang berada dalam kerajaan mestilah orang yang ada cukup pengalaman untuk nak handle
situasi-situasi begini. Retorik tak boleh menyelesaikan ini. Mengadakan berbagai sekatan, tindakan, ugutan hanya memburukkan keadaan. Jadi sekarang sebab tu saya kata riset ini nampaknya makin hari makin real diperlukan. Riset nasional ini. Penting. Ini penting. Jadi di satu pihak politik kita tak menentu, satu pihak masalah ekonomi kita, satu pihak masalah kehidupan yang rakyat lalui. Ini belum lagi kita ambil benda-benda yang bersifat sentimental, soal orang, sentimen orang Melayunya, sentimen orang Islamnya tu satu bab lagi. Tapi ini kita ambil yang real ni. Ini soal ekonomi dan sebagainya, benda yang real, yang mana-mana kerajaan pun tak boleh lari. Dia jadi kerajaan, dia kena manage. Jadi ini antara perkara yang menjadi satu kerisauan, satu kebimbangan, kerana setakat ini semua angka tunjuk ini tidak menunjuk arah yang positif. Kita tengok mungkin PMX pun dia pening juga Tan Sri dalam keadaan sekarang. Dia seorang Perdana Menteri tak boleh buat apa-apa. Saya tak fikir seorang Perdana Menteri kalau dia tidak punya tim yang baik, dia boleh buat sesuatu. Jadi malangnya nampaknya tim dalam kerajaan tu berkecai. Sudah tentulah kita fikir selain pada Presiden PKR, maka timbalannya macam Rafizi dulu yang dia sebagai orang berkeupayaan. Dan saya pun difahamkan ada banyak usaha-usaha dia cuba buat di ekonomi. Belum pun dapat lagi hasil, dia dah jadi begitu kepada dia. Saya pun tak tahu apa sebab lah. Jadi, tapi dengan sendirinya dia beri satu isyarat yang tidak baik lah ke depan. Dan pengganti dia pula tak ada track record sebaik dia. Dan masalah keluarga pula lagi. Jadi kalau gagal ayah, tentu orang kata anak juga akan jadi gagal lagi. Jadi dan apa lagi kalau dia bawa imej dia tak sehebat ayah dia. Jadi tak memberi harapan yang positif ke hadapan. Jadi inilah situasi yang real yang ada di hadapan kita. Dan macam ialah saya sebagai seorang bekas anggota pentadbiran kerajaan, perkara-perkara begini memang jadi satu pemikiran kita lah. Tapi kita tak boleh buat apa-apa lah. Saya pun bukan ahli parlimen, bukan wakil rakyat. Tapi kebimbangan lah. Sebab dulu waktu dalam kerajaan, perkara ini jadi perbincangan. Waktu krisis keuangan 1998, saya berada dalam kabinet Jemaah Menteri Dah waktu itu. Tengok macam mana cara Dr. Mahathir handle bila Datuk Seri Anwar gagal nak handle, dan Datuk Seri Mahathir terpaksa handle. Kemudian Dr. Mahathir bawa pendekatan non-konvensional, paikkan nilai ringgit. Kemudian bagaimana dia adakan satu macam kabinet dalam kabinet, dia panggil pakar-pakar, dia duduk tiap-tiap hari, dia dissect Malaysian economy, deep dive kepada setiap aspek, kemudian come back dengan prescription dia. Jadi walaupun dulu biasa jadi kabinet relax, pergi mesyuarat Rabu bintang, baca kertas kabinet, buat keputusan. Tapi bila sampai saat macam 98 tu, saya tengok bagaimana kritikalnya menguruskan ekonomi di saat krisis mata wang. Dia betul-betul mengajar saya nak mengendalikan negara bukan calang-calang punya pemikiran. Seperti juga berlaku COVID lah. Bila berhadapan dengan situasi yang sangat luar biasa begitu. Dan kita sedang memikul tanggungjawab. Nyawa rakyat berada di atas bahu kita. Saya masih ingat macam tu bagaimana Datuk Seri Tan Sri Muhyiddin buat keputusan nekat. Bila mereka yang membuat penyelidikan tentang vaksin belum ditemui, siapa bayar booking dulu, orang tu dapat dulu. Waktu tu vaksin belum diluluskan. Kemudian kita ditanya, Malaysia ditanya, you nak bayar booking ke? You nak tunggu bila dah temui baru you nak purchase? Kalau you nak purchase masa tu, you will be the last to buy. Kita buat keputusan. Kita buat keputusan nekat. Kita terus membuat bayaran deposit dulu. Dan sebab tu kita antara negara yang paling awal dapat bekalan vaksin. Dan hasilnya alhamdulillah kita dapat jaga rakyat kita, selamatkan banyak nyawa banding dengan serta negara-negara maju sendiri. Jadi dia mengajar saya dalam mentadbirkan negara ini, kita akan jumpa dengan saat-saat yang cukup luar biasa, yang rakyat biasa tak tahu pun keadaan itu, tak faham pun keadaan itu. Jadi bagi yang bercita-cita nak duduk dalam kerajaan, bagi yang mereka dah duduk dalam kerajaan, kena bersedia macam tu. Kena bersedia untuk buat kerja, dan kalau tak mampu jangan duduklah. Sebab saya sebut pening tadi sebab tadi tafsiran PMX tentang GST pun dah tak betul lah. Jadi ini menunjukkan ya itu ya terperanjat sikit benda. Saya harap itu berlaku kesilapan kerana
Itu ya sebut. Dia dalam emosi sedang berucap lah. Sebab kadang-kadang ya macam pemilatu termasuk saya lah. Kadang-kadang kita bersyarah pam, mulut pergi dulu, fikiran datang kemudian. Jadi saya harap bagi dia benefit of the doubt, tapi saya terperanjat lah sebab kalau sebagai Perdana Menteri saja tak apa. Sebab biasanya yang jaga ekonomi itu Menteri Kewangan. Tapi kita ni Perdana Menteri juga Menteri Kewangan. Jadi bila buat statement berkaitan dengan ekonomi yang silap, walaupun nampak kesilapan itu kecil, dia very alarming. Very alarming. Ya. Sebab tentang GST dengan SST ni, ni satu istilah yang global. Tengok, faham. Dia tak ada keraguan apa dia GST. GST, sama ada disebut GST ataupun VAT. Semua konsepnya sama lah. Berkonsepkan pada value added tax punya konsep. Tafsiran apa tu pada akronim tu tak apalah. Tapi kandungan sebenar tu tapi bila kata SST, bila sebut SST orang jangan mencukai barang-barang import saja, tak betul lah. Dia sebab kita SST tu apa ni, satunya apa ni, sales and services. Apa-apa je berlaku transaksi dan juga perkhidmatan telah dikenakan cukai. Dan sekarang ni 97% of goods are all taxable. Itu realitinya. Jadi bila explain tu tak serupa dengan itu, jadi orang terperanjat lah, takut dia beri isyarat, takut orang mentafsirkan ketidakmampuan. Tak dapat. Tapi yang sebenarnya saya ni, kalau kira my first degree buat town planning. Dalam town planning tu ada 2-3 subjek ekonomi. Ekonomi. Kemudian saya buat master in economics, perkhususan pada construction management, tapi master tu MSc economics. Pun bila saya duduk dalam kabinet, terus terang saya katalah, waktu saya terpinga-pinga nak faham. Bukan mudah. Terpaksa balik buat bacaan, terpanggil pakar-pakar, terangkan supaya kita catch up dengan cepat. Macam saya jadi waktu jadi Menteri Komunikasi, nak memahami istilah-istilah dan juga perkara-perkara berkaitan dengan communication, digital sebagainya. Saya terpaksa jadi fast learner. Maknanya background education kita tu penting lah. Tapi Perdana Menteri kita dia belajar sastra. Saya kata dia menghadapi masalah juga. Masalah juga. Baik, itu tadi apa yang dibangkitkan oleh Tan Sri nampaknya relevan dengan keadaan yang tertentu. Sebab saya sebutkan di awal tadi, masa mukadimah tadi, saya sebut kadang kesilapan ini datang pada benda yang mungkin kita tidak tahu, tak sengaja dan sebagainya, dan conclusion yang diberikan saya fikir ginilah, kita punya PM saya dia dapat relax sikit. Sebab saya dah perhati banyak kali dia macam dia emosi sikit. Dia ni bila berujar Tan Sri dan kita ni kawan-kawan. Saya dengan dia pun 10 tahun sama-sama jadi menteri sekali dengan dia. Kami berkawan. Kami juga aktivis mahasiswa dulu. Dia pun presiden Persatuan Mahasiswa, saya juga presiden Persatuan Mahasiswa. Lepas tu sama-sama jadi menteri, sama-sama jadi dalam dengan pemuda dan sebagainya. Kami kawan sampai sekarang lah. Pada saya lah, bila dia duduk sebagai Perdana Menteri, dia kena cuba relax sikit. Cool down sikit lah. Kena cool down sikit. Jangan kita tu masih lagi macam student leader atau pemimpin belia. Dan kita jangan sangat utamakan sangat off-cuff pidato ni. Bercakap sedap. Tapi bila jadi Perdana Menteri, minta expert bekalkan. Betul. Bacalah teks sekali-sekala. Baca teks. Apa salahnya? Apa tak salahnya? Sebab kita fakta kita tu. Kita Perdana Menteri, kita ada orang di keliling kita. Betul. Tapi kalau kita pergi dulu, orang di belakang nak betulkan kita, kemudian penat. Penat kalau we keep on making mistakes. Apa lagi kalau kita tak dapat mengawal emosi kita. Dan kita akan terkeluar macam-macam. Sebab saya tengok ada kadang ucapan bulan Ramadan tak sesuai dengan bulan Ramadan. Ada ucapan oleh kerajaan tapi macam bersyarah politik. Jadi macam pula baru ni macam dia berucap tentang GST ni. Pada saya, pandangan saya lah, bila kita pegang jawatan tinggi, kita ni kepanasan. Kepanasan. Ataupun gayat. Tak dapatlah. Satu, kita akan didorong oleh satu perasaan riak. Kerana kita orang besar. Berkuasa. Yang kedua, kita berasa kita ni ada kuasa banyak, kita boleh buat semua. Sebab tu, Datuk Del, kalau kita tengok dalam Al-Quran, Tuhan bagi amaran kepada orang yang berjaya. Dan Tuhan suruh bertaubat bagi orang yang menang. Kalau tengok surah
an-nasr. Apa ni? Iza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dalam ayat tu, ayat ni turun setelah Nabi berjaya menawan kota Mekah. Bila Nabi berjaya menawan kota Mekah, turun ayat ni. Dan ayat tu membawa maksud apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, ya, kamu akan lihat sokongan datang berduyun-duyun. Dalam konteks itu orang masuk Islam cara beramai-ramai. Apa Tuhan kata waktu itu? Waktu kamu menang, waktu kamu dapat sokongan berduyun-duyun ni, apa Tuhan kata pada pihak yang menang? Tuhan kata waktu itu bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dengan memuji nama Tuhanmu serta memohon keampunan daripadanya, sebab Allah suka atau bersama orang yang bertaubat. Jadi kalau kita ambil iktibar di situ, Tuhan beri peringatan pada orang yang menang, pada orang yang berjaya, orang yang dah di atas, orang yang dah dapat kuasa. Tuhan suruh bertasbih dan bertaubat. Jadi bila saya tengok ayat ini, dia memperingatkan kita semua. Yang suruh taubat ni bukan pada orang yang kerana dia kalah. Yang kena beringat ni yang menang dan sedang dapat kuasa. Sebab itu ingatan pada kita. Sebab ingatan pada kita. Sebab bila kita lupa bila masa duduk di atas tu keluar macam-macam. Dan masa itulah kita akan digoda oleh syaitan nak buat kezaliman, nak menyeleweng, nak menyalahgunakan kuasa, nak menindas orang, nak menekan orang. Jadi bila kita sampai kat situ, kita buat benda tu, kebencian datang. Ini yang kita bimbang ni. Kalau kita dilihat kerana kita kuasa, kita menyalahguna kuasa, menekan orang, menindas orang, menghina orang dan sebagainya. Apalagi menyalahgunakan kuasa dan amanah. Apalagi kalau kita bersifat munafik, janji tak buat, bercakap bohong, beri amanah tak tunai amanah, maka bala besar menunggu. Jadi kita minta dia jauh lah benda-benda begitu. Itu sebab saya teringat tadi, apabila orang sebut, dia kata kalau bercakap sikit silap, cakap banyak silap, tak cakap langsung tak silap. Jadi itu apa yang diperkatakan oleh Tan Sri tadi untuk pesanan kepada kita semua, diri kita sendiri, supaya yang paling penting adalah rakyat bahagia, kerajaan kita kembali dengan politik yang stabil, mudah cari makan, dan akhirnya kita gembira dalam keadaan sekarang. Cuma perkara-perkara yang harus kita ingat ini, janganlah kita jadikan politik dendam ni sebagai satu daripada amalan yang boleh membunuh masa depan kita, membunuh masa depan negara dan membunuh masa depan rakyat yang mengharapkan kebahagiaan. Terima kasih Tan Sri. InsyaAllah kita jumpa di lain episod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.